Dari pentas utama Ruang Legar Sami USJ Subang Jaya Selangor, Nur Aniza Idris Dance Academy mempersembahkan Rewang Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri kembali, ayo pulang semua setahun sekali. Inilah malam 7 ekor. Anginnya berbisik mesra membawa 1000 cerita. Seiring nyala dan liu api pelita menghiasi malam pelita, menerangi kudus jiwa, menghantar rindu ke pangkuan Syawal. Namun malam 7 ekor juga mengingatkan kita akan keberkatan 10 malam terakhir Ramadan, di mana doa dan ibadah menjadi lebih bermakna. Inilah saatnya kita menghayati makna sebenar malam 7 ekor. Malam yang membawa 1000 rahmat, malam yang membawa 1000 nostalgia dan harapan, menandakan Syawal, hari kemenangan, bakal menjelma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekarang ni kita belum nak raya lagi. Malam ni baru malam 7 ekor. Aduh, kami berlatih dapat ni. Nanti kalau raya, orang suruh takbir macam mana? Kami ni bukan pandai sangat kan? Betul tu. Oh, berlatih. Baiklah, bagus-bagus. Pak Nik, betul ke malam 7 ekor ni roh-roh balik ke dunia? Saya dengar hantu pun lepas. Dari mana kau dengar? Ustaz mana yang ajar kau ni? Itulah. Main phone saja kau tahu kan? Malam 7 likur ni sebenarnya kepercayaan orang Melayu untuk menyambut 27 Ramadan. Untuk menyambut 27 Ramadan. Kita semua ni menanti datangnya Lailatul Qadar dengan tu memasang pelita. Jadi bukan sebab hantu datang lah. Ish, mana ada. Pak Nik nak tanya kau. Korang pernah dengar polis soal siasat pasal kes bunuh hantu? Pernah dengar? Tak pernah. Ni yang bulat piring-piring selalu atau bumbung tu apa tu? Astro. Kau pernah dengar diorang buat liputan dekat mahkamah pasal kes bicara hantu? Pernah? Betul, tak ada. Tapi orang naik hantu adalah. Bunuh orang sampai mati. Langgar orang sampai mati. Tahu pun orang tua-tua ni pasang pelita untuk memeriahkan suasana, membantu kita ke masjid. Kan jalan ke masjid terang betul. Dapat pahala. Kerana apa? Memudahkan kita semua ni ke masjid. Alhamdulillah. Saya ingatkan ada hantu berkeliaran.